5 makanan selain daripada nasi untuk berbuka puasa kalau tengah diet. Laksa, lontong, masak lodeh, bihun sup, kuih tiaw tom yum dan juga soto. Sebab apa 5 makanan ni? Kita fokus kepada kuah dia ataupun sup tu. Kuah ataupun sup daripada santan yang ada lemak sihat dan juga yang dimasak bersama dengan lemak-lemak haiwan, mempunyai kandungan lemak yang tinggi yang boleh bekalkan tenaga kepada badan kita selain daripada gula. Dan tenaga daripada lemak yang ada kat dalam kuah tu boleh bertahan dengan lebih lama dan boleh diserap oleh seluruh badan kita walaupun anda ada masalah rintangan insulin. Jadi nak makan tu bihun ke, kuih tiaw ke, lontong ataupun nasi impit tu jangan tambah. Kuah tu boleh tambah. Kuah sup tu hirup sampai habis. Kuah masak lodeh tu hirup sampai habis. Laksa tu hirup sampai habis. Itu semua tenaga untuk badan anda yang tak boleh menyebabkan penyakit jantung, yang boleh membantu merawat masalah keradangan di dalam badan anda selain daripada bekalkan tenaga untuk anda kurus. Jadi jangan takut untuk makan 5 makanan yang berkuah ni semasa berbuka puasa. Makan-makan kurus.